Dia macam kau. Okay. So orang kata kat situ memang kegat kan. Masa aku tidur katil 2 tingkat. Aku paling atas. So waktu tu okay, masa aku nak tidur tu, aku ingat lagi aku tidur mengiring ke kanan. Okay, tidur ni, tidur. Kau pernah macam kau tidur, terbangun tapi kau tak nak buka mata. Faham? Kau tak nak buka mata. The moment aku tersentak tu, kan aku tidur mengiring kan. Zap, belakang aku ada orang baring. Kau tahu tak bila orang baring ada mendak belakang? Oh yes. Oh, yang tu kat atas tu. Kan tidur macam ni. Mengiring Tiba, kan? Belakang kau. Ada orang. Allahu Akbar. Member hang apa? Bukan member lah cerita dia. Siapa dia weh? Okay. Lepas tu? So aku assume benda tu lah. Yang apa yang aku mimpi kan. Cepat ke belakang aku kan. So aku dah takut lah. Memang aku takkan buka mata. Aku cakap dengan diri aku, apa-apa jadi yang benda yang seram ni, jangan buka mata. Oh, konsep dia. Konsep dia kat diri aku, jangan buka mata. Jangan buka mata. Jangan. Tutup. Jangan. So kau baca time tu aku dah takut lah. So apa yang aku ingat time tu, aku baca 3 kul boleh. Okay, 3 kul lepas. Alhamdulillah lepas. Ayat kursi. Okay, sangkut. Baca. Part yang wala ya uduhu tu. Mulut aku apa tu? Terkomak stuck tak? Dia tak boleh. Kau tahu macam kalau kau pergi main saji sejuk, mulut kau tak boleh main saji kata ni sejuk lah. Oh, tempat sejuk lah. Tempat sejuk lah. Macam mulut kau krem. Tahu? Tak boleh baca. Tak boleh. Wala ya uduhu hizuma. Nak habiskan tak lepas. Macam tu mulut lagi sekali. Okay. Padahal Apai Tak apai lah. Mak aku selalu baca, so aku terdengar aku hafal tu. So dia yang dah cuba banyak kali tak boleh. Tak boleh. Tak, cerita dia belum lagi. Masa yang tak boleh tu, kau tahu tak dia bisik kat aku. No. Dia bisik apa gila? Jangan baca, ulang balik. Suara lelaki. Suara lelaki. Gila betul. Jangan baca, ulang balik. Clear dengar? Clear. Sebelah telinga aku. Masa dengar jangan baca, ulang balik. Adakah awak ulang? Ulang lah. Ulang. Kenalah ulang sebab kau faham tak? Kau nak benda tu belah. Aku nak baca lagi. Kau tak? So kau kena repeat daripada first. Kau faham tak? Ui.